Apa pendapat ustaz mengenai ilmu kebatinan menggunakan ruqyah syariah? Pandangan mengenai pembedahan batin. Masalah ruqyah ni, biar faham, ruqyah ni jampi, bukan makna syirik. Faham? Dia berubat. Jampi ni satu cabang daripada perubatan. Faham? Ada orang bila kata jampi haram, itu bodoh namanya. Jampi bukan haram. Jampi ni perubatan. Yang haram jampi cara syirik. Itu baru haram. Nah, macam Tok Bomo, bila kata Tok Bomo dia kata syirik. La ilaha illallah. Bomo bukan syirik. Bomo ni bahasa Melayu, pengamal perubatan. Dalam bahasa Arab panggil tabib. Faham? Dalam bahasa orang putih panggil doktor. Doktor tu Melayu panggil bomo. Pengamal perubatan, faham tak? Tapi doktor kita panggil bomo, marah dia. Tak percaya lagi doktor esok. Assalamualaikum Tok Bomo. Dia kata aku belajar di India 6 tahun, buat master mu panggil Tok Bomo. Doktor tu bodoh. Bomo bahasa Melayu. Faham? Bahasa Arab tabib yang berubat orang. Bahasa Cina seng-seng. Faham? Keling benda keling. Madekeng. Faham tak? Orang putih doktor. Bukan makna haram. Makna bomo ni menggunakan syirik baru haram. Nak, bomo ni guna ayat Quran, tiup di air, ambil obat sapu, haram tak? Tak haram lah. Biar betul mentaliti kita. Kalau doktor moden pun kalau buat benda yang haram, haram juga. Macam tukar jantina, Tok Bomo boleh tak? Boleh tak? Tak boleh, mesti perubatan, pakar perubatan. Tukar jantina, laki jadi puang. Dah haram ke halal? Haram, walaupun moden. Faham baik. Nah? Jadi jampi-jampi ni hukumnya harus. Napa? Al-aslu al-ibahah. Asal dia harus dulu. Illa ja'ad dalil, nampak, yadullu ala khilafihi, melainkan datang dalil menunjuk atas berselahan, baru jadi haram. Nak kata Tok Bomo ni haram sebab apa? Ada sebab dia menggunakan keris terbang. Gambar orang nak berobat kan? Dia Tok Bomo, dia tak berobat dulu, dia tunjuk kehebatan. Niat pelik. Dia ambil keris, dia letak atas tu, atas latar, dia lepas musing keris. Kita tengok keris musing, tak ada orang pegang. Faham? Bila kita tengok berasa hebat. Sini lupa kebesaran Allah. Hebat Tok Bomo. Padahal jin tukang pusing. Lambat lagi. Lengah dah ni, jin kata. Faham? Lala lengah berhenti. Berhenti slow, syung terbang, lekat di dera. Faham tak? Usik sikit, takkan marah juga. Nah, takkan kata kita budak leh ambo Firaun orang boleh kata. Faham? Jadi bukan syirik lah lagu tu. Nah, macam Fatihah tu dia banyak nama. Nama surah Fatihah pasal dia pembukaan. Nama surah Alham kerana dia Alham mula-mula sebut. Nama juga dengan surah Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nama juga dengan Ar-Ruqyah kerana dia surah jampi. Abu Sa'id Al-Khudri